Ramai orang ingat bila dia dah pencen, dia nak berehat sepenuhnya. Tak payah nak fikir apa-apa lagi. Mula-mula tu mungkinlah boleh. Tapi lama-lama, dia akan mula rasa bosan. Dia akan mula rasa kosong. Rasa macam hidup ni tak ada arah tujuan. Balik macam masa dia muda-muda dulu. Sedangkan ini adalah masa yang terbaik untuk kita mulakan sesuatu yang baru. Maklumlah, kita kan dah ada pengalaman, kita dah ada ilmu dan kita dah lalui macam-macam ujian hidup. Jadi kita perlu sampaikan perkara ini kepada generasi muda kita. Cuma kadang-kadang kita tak tahulah nak mula daripada mana. Contoh kalau kita nak buat bisnes, kita tak tahu kita takut rugi, kita takut tersilap langkah. Sebab itulah Adnan Hasbi tulis buku ni. Bagaimana mula bisnes sebagai newbie. Buku ni bukan untuk orang muda saja, tapi untuk sesiapa yang nak mula balik daripada bawah, dengan cara yang tenang dan juga tersusun, langkah demi langkah. Macam mana nak guna pengalaman hidup kita jadi modal yang paling berharga untuk kita mulakan bisnes sendiri. Sebenarnya bisnes ni tak perlu modal besar pun, tak perlu kenalan ramai, cukup dengan ilmu dan pengalaman yang kita ada dan tambah lagi satu keberanian untuk kita memulakan. Jadi jangan biarkan masa pencen kita berlalu tanpa arah tujuan dan gunakan masa ini untuk kita sebarkan manfaat. Kita sebarkan ilmu yang kita ada ni kepada generasi muda kita dengan memulakan bisnes.